Satu benda aku selalu gak dengar yang buat aku bengang adalah bila orang cakap, oh, diorang nak pindah keluar dari Malaysia sebab Malaysia terlalu resis ataupun Malaysia terlalu korup dan diorang dah tak ada harapan untuk negara ni. Okay, first, aku memang percaya semua orang patut ada kebebasan untuk hidup dengan cara yang diorang nak. Lagi-lagi kalau korang dalam golongan minoriti, aku faham perasaan tu. Aku pun pernah agak duk berempat kat negara orang lain dan kadang-kadang benda tu tak best. Tapi kalau korang dalam golongan majoriti, yang dalam konteks ni bermaksud Melayu Islam, dan lagi-lagi kalau korang jenis yang duk sembang nak pindah keluar negara lah, maksudnya korang berkemungkinan dalam golongan berada, sebab tak adanya lah orang yang tengah kais pagi makan pagi akan sibuk cakap benda-benda ni. Tapi kalau korang selama ni dah menikmati kelebihan dan perlindungan sebagai golongan majoriti negara ni, lepas tu nak beracah pula sembang, oh, Malaysia ni tak ada harapan sebab terlalu korup. Dia macam kau tengah bawa kereta yang tengah terperangkap dalam traffic jam, lepas tu merungut-rungut pasal traffic jam tu. Mat, kau lah traffic jamnya. Dan benda ni menyakitkan hati sebab tiga benda. Satu, dia pendapat yang tak berfaedah. Okey, katakan kalau betul pun Malaysia tak ada harapan. Lepas tu, kau boleh belah, tapi kau ingat semua orang lain boleh belah. Faham tak betapa tak bergunanya bila kau cakap benda tu? Kedua, aku ulang balik, kalau kau Melayu T20 yang cakap benda ni, aku akan anggap yang kau ni sebahagian daripada masalah ni. Sebab selama ni kau dah elok-elok dapat diskaun bumi, dapat kuota, dapat kontrak, dapat segala perlindungan kerajaan. Lepas tu sekarang nak acau, weh, Malaysia dah teruk lah, kita orang terbantut lah. Mat, dia terbantut sebab keistimewaan yang kau dah dapat selama ni. Sekarang kau nak sembang telur pula? Tolong lah. Lepas tu yang ketiga, benda ni buat aku tahu yang kau ni tak bijak pun sebenarnya. Oh, Malaysia terlalu terpecah belah. Lepas tu kau nak pindah ke negara di mana semakin ramai orangnya penyokong pemimpin-pemimpin yang benci orang luar. Okay, good luck. Oh, Malaysia terlalu korup dan kau rasa negara-negara lain bersih? Kalau kita anggap rasuah tu, aku bagi ahli politik ni duit, lepas tu dia buat apa aku nak, negara-negara lain ni lagi teruk, Mat. Diorang dah halalkan benda tu. Cumanya diorang panggil benda tu melobi. Apa pun, aku bukan tengah nak cuba yakinkan siapa untuk duduk atau pindah. Itu suka hati kau. Dan aku doakan yang kau dapat jumpa kebahagiaan yang kau tak dapat jumpa kat sini. Tapi kalau kau dah buat keputusan, kau dah tak boleh duduk kat Malaysia atas apa-apalah sebabnya, tak payahlah nak sembang kononnya Malaysia ni tak ada harapan lah. Lepas tu menyindir pula orang yang masih kat sini sebab diorang terpaksa ataupun sebab diorang nak teruskan perjuangan diorang kat sini. Sebab yang aku tahu, kau dah tak membantu menyelesaikan masalah kita dan sekarang kau dah jadi sebahagian daripada masalah kita. Video ni tak ditujukan khusus kepada sesiapa. Jadi kalau ada yang terasa, saya pemakan cili.